Putra Abdullah Jojo lah. Sebab Jojo lagi famous. Aku suka dengan energi Jojo sebab aku boleh relate dengan Jojo dari segi ramai orang kecam dia. Jojo, ramai orang kecam dia sebab netizen dia nak Jojo ni jadi humble. Humble. Fuck humble. Kepada Jojo, kau jangan pernah humble dengan netizen. Sebab netizen tak layak untuk dihumblekan. Teruskan jadi seorang yang bercakap hebat. Sebab memang kau hebat pun. Orang macam Jojo tu dia layak cakap gebang. Sebab dia memang hebat. Dia boleh backup dengan perbuatan. Walaupun dia ada kalah beberapa fight. Doesn't matter bro. Semua orang ada kalah. So kepada Jojo, tolong jangan humble dengan netizen. Teruskan bakar netizen. Sebab kau tak akan hilang real supporter. Sebab supporter yang real kau tak akan berpaling dadah. Yang benci kau, kecam kau tu dia bukan supporter. Dia atas pagar. Netizen pun bocah. Kenapa kau expect Jojo nak humble? Jojo umur 18. Dia dah capai benda yang 99.9% tak akan capai. Lepas tu kau expect dia nak humble. Humble tunduk senyum. Hi guys. Hari ni saya nak share cara positif. Humble kepala bapak apa humble? Aku tak suka humble. Korang yang kena humble. Korang dah lah B40. Kerja 9 to 5. Keluar pagi balik petang. Duit tak apa ada. Bini tak respect kau. Anak ada 2 orang je. Lepas tu suruh Jojo humble. Kau yang kena humble. Sedar diri kau. Imagine suruh Jojo humble. Kau yang kena humble.